Sebelum itu korang subscribe dan tekan butang loceng kalau korang suka video ini. Like. Bereboh. Yeah. Oh. Lah, kusumu bila habis? Kusu aku habis dah. Habis tunggu company panggil lah. Tapi itulah. Teno aku juga payah lah. Ya. Dia ingat dia. Lepas tak aku nampak daripada jauh pun nampak mesra semacam. Biasa lah kita juga. Ya, betul dah. Aku nak pergi atas Ica balik. Alright. Ya, kita jumpa deh. Beres. Beres. Tak apalah. Kalau anda kata mau jadi dengan siapa nama kamu? Ica. Ica. Okey, jemput-jemputlah aku deh. Baik. Comel pun comel sesuai dah denganmu. Okey. Okey. Baik. Baik. Pasangan bahagia. Kau tengok aku rampas minah ni dari kau je. Kau tunggu. Ica. Ica. Ya. Ya, itu kita ada jumpa. Macam mana? Wajah dah balik KL. Nak balik KL. Ya. Awak dari mana ni? Saya nak pergi kedai jap. Saya nak cakap dengan awak sekejap boleh? Boleh nak cakap pasal apa? Pasal projek. Okey. Boleh kita duduk? Jom. Dah. Cakap sini lah. Saya nak cerita pasal projek awak. Saya nak awak tahu satu benda pasal projek. Awak saja kalau nak tahu. Sebenarnya dia tak tanya pun dapat untuk awak. Sebenarnya dia sesuai untuk awak. Awak berhak dapat yang lebih baik. Sebab saya tak tahu nasib awak esok-esok. Awak bercinta lama dengan dia. Jadi masalah lain pula deh. Cara awak fikir lah. Cuma saya rayak kat gini macam ni kat awak supaya awak nampak. Jangan lelek. Nampak kayaknya ikan dah makan umpan. Cantik tak kau ni? Ya. Oh, dah mau nak pasal. Saya dah tak ada apa-apa hubungan dengan Fauzan. Saya dah tak ada apa-apa hubungan dengan Fauzan. Kenapa? Kejap. Hari tu saya ajak kat awak hari tu bukan saya suruh awak tinggal dia. Kenapa awak tinggal dia? Awak dah lah sebut pasal dia. Sekarang ni dia dah kerja kat KL. Saya tersedih. Awak tolonglah ibukan saya. Tapi awak tarik nafas dulu. Tarik nafas. Lepas dan bertenang. Awak ni. Awak dah makan belum? Awak janganlah cakap pasal makan. Kedai sana ada kedai sedap. Jom saya bawa awak makan. Jomlah.